bulan kan. Semalam kawan saya dia ada jumpa ni kan, kulat daun ataupun cendawan yang kat tanah yang tumbuh tu, yang jarang kita jumpa. Lebih kurang hampir 15 tahun dah saya tak jumpa cendawan ni. Kemudian semalam ada member-member jumpa. Ada time pusing-pusing di ladang. Hari ni saya nak try kan, dicari. Harap-harap kita jumpa kan cendawan ataupun kulat daun yang susah lah kita temui. Dia dulu kan cendawan ni ataupun kulat ni tumbuh bila hujan, bila guruh. Bila malam tu hujan guruh, esok pagi tu ramai lah kan orang kampung akan masuk ladang, pusing lah ronda-ronda dan sawit ni, akan mencari cendawan ataupun kulat daun ni kan. Cendawan kulat daun ni kan memang sedap kan kita buat tumis, cabai ke ataupun masak telur tepung. Okey, apa buang masa kan, jom kita teruskan misi mencari kulat daun cendawan. Mantap, lanjut. Misi kita mencari kulat cendawan. Kita kena tengok area ni sebelah kalau cantik kita tengok ke area tu. Busut kecil dulu memang selalu tumbuh dekat tepi busut ke ataupun tak terbusut. Mata kena peka lagi. Kalau kita nampak daripada jauh-jauh tu ada warna putih tu, insyaAllah ke mungkin dia lah. Tu dah boleh cari lah. Sebab dia bila dia tumbuh pagi tu dia tak kembang. Kalau tak kembang memang cantik lah kan. Memang sesuai lah. Kalau dah atas pukul 10 lah, dia dah kembang. Dia dah kembang, dah pun cantik. Okay, kita mencari dulu, nanti kita update bila ada. Ok kan, lagi satu kebanyakan cendawan ni yang saya jumpa dia akan berada dekat area-area tepi busut lah kan. Bila korang pusing-pusing, kalau kau nampak busut tu kau kena cari fokus lah kan. Ayam hutan ada kan, ayam hutan 3 ekor ni kan. Kena fokus kat area-area busut. Banyak kan. Inilah cendawan busut kulat daun kan. Dia tak kembang lagi kan, memang sedap ni kan. Alhamdulillah kan, rezeki kita pada hari ni. Memang susah kan kita nak jumpa cendawan ni ataupun kulat lah, senang kita panggil cendawan kulat. Dia duduk kat busut, kita panggil cendawan busut atau kulat daun. Dulu kan kalau cendawan ni tumbuh, dia akan tumbuh keliling ni kan busut ni. Memang orang cakap satu beg guni 5 kilo ataupun 10 kilo beras tu memang Alhamdulillah kan, insyaAllah dia dapat. Tapi ni dia ada sikit kan. Mungkin belum orang cakap musim dia. Belum musim dia lah ni. Boleh lah kan buat celup tepung ke tumis cili. Okay, jom kita kutik kan. Kutik dia pun kan ada cara. Kita jangan kutik nanti patah kan. Kita pegang kat sini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik slow kan. Sebab dia kat busut ni dia keras sikit. Okay, dia bulu kembang sedap lah. Okay, kita kutik dia kan. Yang mudah kan tarik dia. Tempat paling sesuai nak cari, kita akan cari area-area busuk lah. Memang tempat yang sangat menjarak lah untuk dia tumbuh.
Korang rasa kan kalau pembenihan untuk cendawan ni ada rasa kan. Ada putih kan. Selalu yang kita nampak kulit sisir orang dah buat dah cendawan yang tanam dalam bekas aiskrim tu. Tu pun dah ada lah. Oh putih kan, tak apa. Kita boleh makan ni di sini. Okay geng, kita cari lagi geng. Kita kutip sekejap. Putih geng, putih. Ni kalau kita lewat sikit geng ni, mesti dapat kat orang lain dah. Tapi alhamdulillah kita cepat geng. Kita cepat datang geng. Mantap geng. Lebih kurang 15 tahun lah geng saya tak cari benda ni. Awal putih. 15 tahun lagi saya tak cari benda ni. Hancur lah. Selalunya geng, waktu orang cakap 15 tahun dulu, hujan dia time malam, ada petir terguruh, kita akan keluar geng pagi tu mencari yang pusat-pusat ladang. Kita fokus dekat buset paling utama. Kebanyakan geng cendawan ni ataupun kulat lah, kita panggil senang lah, dia akan tumbuh tempat yang sama geng, insyaAllah. Contoh tahun ni korang jumpa kat sini, insyaAllah tahun depan korang cari, kalau betul kena musim dia akan ada kat area sini juga. Akan penuh ni persekitaran sini. Ibaratnya kalau kita buat guni beras 10 kilo 5 kilo tu, insyaAllah geng penuh. Tapi ni kurang sikit lah. Selalunya kat sini busuk sana geng. Sini banyak busuk geng. Belakang kita pun ada busuk geng, tapi tak ada geng. Dia kat sini. Dekat sini setiap tahun kan memang tidak miss lah. Sebab tu kita cari-cari, kita akan fokus kat mana yang kita pernah jumpa. Yang tu tempat utama geng, kita akan mencari tu geng. Kita kutip tu geng. Kalau tempat korang geng panggil cendawan apa ni geng? Kita panggil cendawan lah, senang. Kalau ada yang kembang kita boleh tunjuk, tarik yang kembang ni. Sebab yang ni pun bukan musim hujan je. Sebab tu kita tak apa-apa fokus. Kebetulan semalam je ada kawan kita, member kita, dia bela-bela lembu kan. Dia pusing cari lembu, dia jumpa. Lepas tu dia info kat kita. Kita pun kan, sebab dah lama tak cari, pusing-pusing juga ladang. Alhamdulillah kan, jumpa. Boleh kan sekali masak ni. Mantap. Aduh, patah kan. Tengok kan, masih baru kan. Macam ni lah, memang sesuai, memang cantik kalau nak cari. Dia tak kembang kan. Tak kembang, tebal sikit isi dia. Nanti kita nak proses dia, kita ambil daripada sini hingga ke sini kan. Yang ujung-ujung tak yang dah orang cakap lembut. Tapi nak makan pun boleh ke ni.
Yang risau geng, cendawan ni memang tak beracun. Selalu cendawan yang beracun tu dia akan berair. Lepas tu kita akan nampak bulu-bulu sikit. Itu beracun sikit cendawan tu. Kalau cendawan ni tak. Okey, kita jaga dulu. Aduh, putih pula. Setakat ni kan, dekat pasar raya saya tak pernah jumpa lagi kan. Kalau korang pernah jumpa ada jual kat pasar raya cendawan ni ataupun kulat ni, korang boleh komen kan, beritahu kat mana kan. Setahu saya yang pernah saya nampak tahun ni belah Perak kan. Belah Perak memang banyak benda ni. Dia orang kuti kat Perak, dia jual kat KL kan. Jual kat KL. Okey, kita cari lagi. Keras kan. Dia selalu senang lagi nak cabut tu. Aduh, hancur weh. Habis kan, habis kan. Okey kan, alhamdulillah kan hasil kita. Boleh tahan ke kan. Nanti kita akan balik buat tumis ke, buat masak apa nanti kita akan update kan. Kita akan sambung sikit lagi video ni. Lepas ni kita cerai lah, pusing sekali dua lagi. Ada lebih kan 1 atau 2 tempat lagi. Kalau tak ada kat situ, yang ni rezeki kita kan untuk hari ni. Okey kan, terima kasih kerana menonton. Mantap, lanjut. Ya. Waduh. Hancur. Apa batang ni? Okay, macam ni kan. Ni dah apa? Dah hancur cakap. Cacat sikit. Kita ambil yang batang yang pakai bawah ni kan. Kita ambil mana elok. Nanti kita balikkan cek kan. Kadang dia ada ulat hitam je tu yang duduk celah-celah ni. Okey dah, ni lah ada satu plastik juga ni.
Kalau betul-betul dia fokus kan, kalau banyak air ni, beg 10 guni beras, insyaAllah kan, memang boleh dapat lah. Okey kan. Ni salah satu tempat antara set tahun kita akan datang check. Sebab dia tidak mengikut musim kan. Kadang kita time yang kita pernah cari dia, kita ikut macam tu lah. Bila hujan tengah malam, guruh petir kan. Mungkin teori orang dulu-dulu lah, bila guruh malam tu, dia hamba, dia terkejut kan. Mungkin lah dia terkejut. Teori ke motif ke, mitos ke, dia akan tumbuh lah. Dekat area-area busuk yang paling utama lah, kita akan fokus. Okey geng. Kalau macam bulat sisir tu, batang getah kita akan cari kan. Semua batang-batang pokok insyaAllah dia akan tumbuh. Okey, let's go. Mantap. Okey geng, ni lokasi kedua, tempat yang selalu ada. Tengok geng, yang ni dia dah kembang lagi. Mungkin lebih kurang 12 jam lah dia dah tumbuh. Tangan kembang ni macam ni geng. Ini kembang. Ni kalau macam ni kita tidak sesuai sangat kan nak ambil. Tapi nak makan pun boleh kan, kalau betul-betul nak merasa dia dah kembang. Kalau macam ni pun boleh je nak makan, cuma dia dah kembang lah. Boleh je, batang ni pun boleh pakai lagi, ni pun boleh. Cuma kita kalau mencari je, kita cari betul-betul yang dia tutup, dia kucuk je. Yang tutup dia ni memang cantik kan. Kalau kita awal sikit lagi, insyaAllah yang boleh makan ni. Boleh kutip lagi. Tapi ni kita tak payah lagi. Dia dah kembang lagi. Kat busuk je kan. Tempat yang sama. Kita tengok dia boleh tepi lah. Lagi busuk. Padahal dia kan tepi jalan je ni, nampak jalan. Kalau orang lalu ni orang jumpa kan. Tapi disebabkan orang tak tahu musim dia, sebab tu dia dah kembang kan. Okey kan. Lepas tu disebabkan ni bulan puasa kan, orang penat nak masuk ladang. Rezeki saya kan. Okey.